Solat tergesa kerana skrin nampak kecil, tapi ia boleh menukar zikir menjadi sesuatu yang kita cepat-cepat habiskan. Kalbu fit, sekat gangguan, jaga ibadah, muat turun di Play Store. Dalam isu solat tergesa kerana skrin, telefon tidak perlu melarang solat untuk mengganggu ibadah. Cukup dengan membuat kita tergesa dan susah hadir. Kita sering fikir masalah solat tergesa kerana skrin cuma lemah disiplin. Sebenarnya persekitaran digital kita terlalu mudah, terlalu dekat dan terlalu cepat memberi ganjaran. Bahagian kajian ini jangan dibaca sebagai menakut-nakutkan orang. PubMed Central Meta-Analysis menyebut, meta-analisis ini menilai kesan kehadiran atau penggunaan telefon terhadap prestasi kognitif dengan dapatan yang tidak seragam tetapi tetap berhati-hati. PubMed Experimental Study pula memberi konteks tambahan. Kajian eksperimen ini menguji bagaimana kehadiran telefon sahaja boleh menurunkan prestasi perhatian asas. Jadi untuk isu solat tergesa kerana skrin, mesejnya ialah beri solat ruang yang bersih, skrin boleh tunggu, tetapi khusyuk mudah hilang bila telefon terlalu dekat. Bila khusyuk dan keutamaan diganggu skrin, tanpa sedar ibadah terasa seperti pintu kecil menuju hiburan, bukan ruang hadir dengan Allah. Bila isu solat tergesa kerana skrin diletakkan di bawah cahaya wahyu, surah Al-Munafikun, ayat 9 menjadi pengingat, urusan dunia tidak patut melalaikan kita daripada zikrullah. Maka yang dijaga bukan skrin sahaja, tetapi masa, niat dan adab. Untuk ibadah, pagar terbaik ialah dibuat sebelum azan atau sebelum habis solat. Bukan selepas hati sudah tertarik. Letak telefon sebelum azan. Jangan bergantung pada semangat malam ini sahaja. Ubah susun atur supaya esok lebih mudah. Langkah rohani tidak perlu panjang untuk bermula. Dalam isu solat tergesa kerana skrin, surah Taha, ayat 14 memberi arah. Solat didirikan untuk mengingati Allah. Mulakan dengan zikir selepas solat, doa pendek dan beberapa minit tanpa membuka aplikasi. Untuk isu solat tergesa kerana skrin, disiplin digital sekitar solat bukan tambahan kecil, ia pagar untuk hati yang ingin hadir. Kalbu fit, sekat gangguan, jaga ibadah, hadir untuk orang yang kamu sayang, muat turun di Play Store.